Maknanya sahabat pernah tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, kebanyakan orang masuk syurga ni sebab apa?" Nabi kata orang masuk syurga ni kebanyakannya disebabkan oleh dua ni. Maknanya ada dua ini, inilah kebanyakan yang dimasukkan dalam syurga kerana dua ni. Yang inilah yang kita nak dalam hidup kita. Yang pertama, dimasukkan ke dalam syurga kerana takwa dia kepada Allah. Tak habis lagi ni. Dia kena dua-dua. Takwanya pada Allah. Mana dia jalankan perintah Allah, dia jauhi larangan Allah, dia baik hubungan dengan Allah, takwa kepada Allah. Dan yang kedua adalah baik akhlaknya dengan manusia. Inilah dua sifat yang wajib kena ada untuk kita masuk ke dalam syurga. Dan ini jugalah sifat yang ahli-ahli syurga ada. Ahli-ahli syurga ni, dia kena ada dua-dua. Dan Nabi sambung lagi. Itu dua